10% je. Dia bukan tahu pun. Kan? Saya ni tok share kat sini. InsyaAllah dia orang percaya. Okay? Alright? Okay. Assalamualaikum. Aduh, senang kan? Ada kopiah. Orang panggil kita ustaz. Inilah masalah yang berlaku di negara kita. Kan? Asal pakai kopiah, nama ustaz, pakai baju elok semua, muka pun ada. InsyaAllah senang nak scam orang. Jadi kita kena tahu, Islam ini bukan hanya melihat kepada ritual sahaja, tapi dia tengok juga pengurusan. Sebagai contoh, kalau kita ketua keluarga, kita bukan hanya pastikan mak, ayah, isteri, anak kita pergi solat saja, tapi lupa nak bagi nafkah kepada dia. Tidak. Nabi ni dia bukan hanya imam solat saja. Nabi imam solat. Setiap kali solat Nabi jadi imam. Tapi Nabi juga ketua keluarga. Dia memberi contoh kepada kita bahawa kita kena ambil berat tentang pengurusan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sadaqallahul azim. Kan? Kita kena cari akhirat tetapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Kita ambil juga dan kita kena ambil tahu juga tentang dunia. Cumanya yang berlaku pada hari ini, dunia ni dia bukan Islam. Jadi kita boleh bermain-main dengan dunia, kita boleh tipu. Bila kat masjid kita kena buat elok, tak betul. Kan? Sebenarnya kita kena ambil berat tentang keseluruhannya. Dunia dan akhirat perlu tata kelola yang baik. Inilah apa? Inilah Islam kita. #Aisar. Kalau anda rasa konten ini bermanfaat, tekan butang like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.